Alhamdulillah, saya nak tunjukkan dekat anda bagaimana power padunya sistem solar yang kita pasang. Harga mahal memang berbaloi. Kalau anda lihat dekat sini, dah siap pasang untuk red face. Alhamdulillah, kita dah marking. Dan ini untuk yellow face. Sama, kita dah marking dan dah kemas. Ini untuk blue face, kita dah marking. Dan lihat sekarang jam pada pukul 7.15 malam, hampir 7.30 malam. Luar dah gelap. Walaupun dah gelap, pada pandangan mata, matahari dah tak ada. Maksud dah malam. Jadi tengok ini solar, berapa volt dia boleh generate walaupun dah malam, walaupun dah hampir 7.30 malam. PV1, PV2. PV2 dulu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini volume ke-10. Volume ke-10 hari ke-78. 7. Esok pun. Ini hari Selasa. Selasa. Yalah. Nama? Kita datang Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Seminggu. Oh, 7 hari dah. Okey. Kita dah berada di Tangkak, Johor seminggu. Okay. So progres kita hari ni tak banyak sebenarnya. Okay, ikutkan betul-betul memang tak banyak lah, sekejap je. Iaitu kita akan fitting kedua-dua ni. Maknanya DB kita akan fitting, inverter kita akan fitting. Itu saja, sebab selebihnya semua dah settle. Kalau kita tengok bateri pun dah settle, semalam kita dah buat. Lepas tu adjustment untuk DB atas, untuk mana-mana bahagian yang kita nak guna solar pun kita dah siapkan dah. So tinggal ini saja. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, semua kita dah susun dengan baik. Ni semalam dibuat oleh Zul dan bos kita lah. Okey, saya just tarik wire je, diorang yang buat penyusunan semula. Okey. Saya rasa tak nak cakap panjang, kita akan mulakan sekarang. Terbaik. Selamat pagi semua. Okey, sekarang kita keluarkan kabel yang semalam kita masukkan. And then kita nak buat fitting fitting DB untuk inverter ataupun solar. So kita nak pasang breaker. Ni dah breaker dia. Besar, tengok tapak tangan saya pun kecil. Okey, inilah breaker dia. Okey. Alright. So kita nak pasang setiap DB ni setiap satu benda ni lah breaker ni lah. Okey. Jadi kita nantikan setiap progres dari masa ke semasa. Terbaik. Okey, ni saya punya kabel. Dia ini macam dia ada ini S punya barang. ada S punya barang. Ya. Tapi kalau yang kami biasa jual punya itu dia tak ada. Jadi tak sesuai sangat. Kita untuk komputer switch hub modem jalan kurang satu. Oh, tu kurang satu. Ya. Macam mana mau buat ni? Dekat mana kedai komputer sini lagi kakak? Kalau komputer tak ada jual ini. Kita tak ada buat solar. Okay, sekarang ni saya akan ajar Zul cara pemasangan breaker. Sebab bos minta saya ajar dia, so kita akan ajar lah. Okay Zul, tengok aku pasang Ini SPD sebelah dia. Alright. Satu. Lepas tu masuk lagi. Tengok ni Zul, jangan pandang sana. Sini. Datuk ambil yang warna oranye ni. Ni nama dia SPD. SPD. Pasang macam ni sebelah dia. Ya. Okey, cantik. Alright, ngam-ngam. Okey. Lepas tu kita akan ambil je. Aku rasa dia pakai ni. Dia pakai telefon ni. Dia pakai C63. Okey. So dia susun kat sini. Kita ambil sini. Sini. Tu breaker apa Farid? Tu breaker apa? Ini AC in dengan AC out. Okey. AC in. Lepas C berapa tu Farid? C63. AC out. Lepas tu dia ada
Dia akan ada RCCB. Okey, kita gunakan RCCB untuk SC. Okey, jarakkan sikit. Okey, kat sini. Okey, lepas tu dah settle tu, kita kena ada bypass. Okey, bypass kita akan pakai buat pakai ni bypass ni DC. Tak payah kita pakai ni kot. Okey, kat sini kita akan letak bypass. Okey, itu saja. Okey, untuk bateri kita akan buat modification sebab bateri ni memang besar tengok. Memang sangat besar. So memang tak buat sebab kita gunakan DB EPS. Kita gunakan DB EPS dia tak sama Jadi kita kena buat modification. Okey. Sekarang ni ini breaker PV. Ini datang daripada panel solar ke atas. Dia kena ada dua macam ni. Tengok dia punya ni dia sama kat sini. Ni pakai ni. Ni. Okey. Lepas tu tengok ni C63. Pakai mak cari mana C63. Jangan salah pula tengok nama dia. Tengok nama dia. Tu tengok nampak aku ada jarakkan sikit. Yang ni AC out, ni AC in. Ini AC out yang pergi ke DB atas. Ini bypass. Jika ada berlaku apa-apa dengan inverter, kita akan gunakan bypass. Okey. So sekarang ni Zul buat macam ni dulu. Nanti aku datang check balik. Okey. Yang orange tu apa Farid? Orange ni SPD untuk kilat. Maknanya setiap panel ada SPD dia sendiri. Maknanya ini panel nombor 1 ada SPD dia, panel nombor 2 pun ada SPD dia. Okey, so baik. Nak apa Zul? Okey, sekarang Zul ditugaskan untuk memasang breaker-breaker ni. Okey, yang ditunjuk ajar oleh Sifu kita iaitu Cikgu Farid. Alright. Jadi kita tengok macam mana Zul buat pemasangan breaker kepada DB ni. Alright. Okey, salah. Cuba tengok balik aku buat macam ni. Tengok sebelah. Tu, nampak tu. Okey, dalam ni. Ada button tak? Tunjuk sikit. Tunjuk depan dia. Okey. Dia je tu. Betul tu Zul. Cuba tengok balik. Salah. Tengok jenama lain. Okay, ni cikgu dia. Garang. Okay dah. Sebelah pun sama. Buat benda sama. Okay, terbaik. Sekarang Zul sedang buat apa? DB, Neka. Pasang breaker? Neka, DB. Okay. Right. Okay. Okay, ni kerja yang kemas dia buat susun dulu kat bawah. Lepas tu copy paste je. Terus dia letak. Okay. Lepas tu kita akan buat ni lah, checking lah sama ada betul ataupun tidak breaker-breaker yang Zul pasang Right.
Oh, laju. Bagus. Okey, mantap. Zul ambil masa 47 saat saja untuk pasang semua. Nampak? Okey, jom kita buat checking. Betul tak? Okey, 63. 63. Okey, RCCB. Okey. Okey, Cun. Zul, terbaik. Baik. Mantap. Baik. Alright. Jadi kita modify kabel ni. Tak boleh buat apa. Dekat sini tak dijual kabel macam ni. Kita perlu modify lah. Kita akan modify. Jadi kita minta specialist yang buat. Dan video ni untuk kita punya supplier untuk tengok sebagai proof. Dan kali bagi kabel ni panjang-panjang sikit lah, pendek sangat. Ok, ni kabel dia. Kita buat modified 15 meter pun kan? Ok, 15 meter. Ni specialist buat Yang penting function sahaja. Alright. Kita dah potong. Kita potong tengah, kita sambung. Sebab kepala dia tak dijual pun Ada. Kepala dia tak dijual. Itu masalah kat sini. Yang ni. Oh, tu punya thing. Okay, kita bagi specialist buat dulu. Nanti dah siap kita buat video lagi. Kita akan solder, sambung dia. Kita solder dia. Kita dah solder. Jatuh pula. Okay, dia punya earth kita dah modify Okay, nanti you selotip dah dekat sini kan? Selotip kan? Jangan bagi dia ikut lah. Bagi dia ikut lah. Okay, Kita dah modify. Kalau nampak dekat situ, yang hitam halus tu kabel untuk ground. Kita sambung yang hujung pula.
dah bos. So lepas lah. Okey, sekejap. Okey, tu earth body sama body. Dia reading berapa? Reading kosong. Dia masih kosong bawah. Ini takut ni short ni. Ha? Meter short ni. Ya. Okay, dia masih kosong. Kosong. You probe dengan probe dulu lah. Itu probe sama probe. You test. You punya probe sama you probe. Okay, you punya probe sama probe. Ya, reading berapa tu? 2 kan? Okay, 1 something lah. Okay, jadi dia mesti dapat lebih kurang je dah. 2. Okay, sama lebih kurang lah. Lebih kurang 3 kan? Okay, boleh. Kabel dah siap, modified, dah buat custom. Saya akan ke kedai yang tadi tu untuk buat test dengan meter pula. Kita test. Tengok bos. Okey, sebab dia sebengam Ini S yang penting. Okey bos, dia silau. Okey, sebab dia Okey, thank you bos, thank you. Thank you very much. Okay, so sekarang ni kita nak tarik kabel earding. Okay, ini kabel yang datang daripada tanah. Tapi kita bukan bawa pergi ke sini. Kita akan bawa pergi ke bus earding. Daripada bus earding ni pula kita akan tarik pergi ke 3dB ni Okay, so ini laluan dia. Ini laluan dia naik ke atas. Nampak saya dah tebuk. Okay, ini laluan earding Okay, so kita buat tu dulu. Nanti kita akan tunjuk lagi. Terbaik. So sekarang ni macam saya cakap tadi, kita akan tarik kabel daripada SPD compartment, maknanya daripada bus bar tu pergi ke start DB kita. Okay, sekarang ni saya tengah ajar Zul macam mana cara nak tarik kabel. Okay Zul, nampak tu? Tapi kita dah tunjuk, nampak ni dia dah tarik. Nampak? Dah tarik, dia siap tebuk ni semua dia tebuk tadi. Okay, nampak tu? Kita menggunakan kabel ni. Nampak ni Sekejap. Mega kabel 10mm. Kita gunakan mega kabel 10mm. Okey Zul, tutup Zul. So tadi fitting untuk kabel ni adalah Zul lah. Ya, cuma yang dekat bahagian bus bar tu saya akan buat lah. Zul saya akan bagi dia dekat setup 3dB ni So dekat situ nanti Farid akan buat lah. Ya, saya buat. Right. Okey. Okey Zul, screw terus. Okey, screw. Mana lubang ni, tengok mana lubang yang dah di screw tu. Okey. Nanti. Okay, kita salah pasang yang trunking ni dia duduk belah dalam, yang ni duduk luar. So kita buka dulu. Okay, buka yang belah atas ni. Yang naik ke atas tu Zul buka. Tengok. Okay, masukkan dia ke dalam. Macam tu. Okay, cantik. Okay, baik-baik stop dulu. Jadi kita Okay, Alhamdulillah kita dah tutup trunking yang kita buka tadi tu Okay, kemas seperti asal. Jadi sekarang ni Farid nak fitting kabel earding daripada luar. Okay, masuk ke bus bar earding.
Okey, kemudiannya nanti Zul akan ditugaskan untuk jam kabel earding ke setiap DB. Alright? Terbaik. Amir, Farid, Zul, kita dah buang masa lama tu. Abang sampai ke Bukit Gambir cari barang. Bukan satu kedai, banyak kedai tak ada jual. Last kali custom. Tapi ni semua perfect. Dah check tadi. Dalam video ada. Okey, mari sini. Farid, Zul, masuk. Cepat. Kita kena lambat. Kabel ni tak boleh patah. Ni Farid, tarik ni hati-hati ni. Jangan rosak ni, nampak? Ni tak rosak, tu dia calar. Jangan dia calar. Okey, Farid, Amir. Ini buka elok-elok. Ini sensitif. Ni kat sini buka. Ni, buka ni Settlekan dia dulu. Ini tak boleh bengkok. Dia mesti melentur je macam ni. Jangan L. Hati-hati, ni panjang. Tarik. Keluarkan dekat sini. Gantung je, keluar kat sini. Keluar kat sini. Biarkan dia gantung. Faham tak? Biar gantung. Sini biar ngam-ngam. Tak ada ngam-ngam, lebih sikit lah. Jadi ada lentur sikit. Dalam panjang sini ke. Faham tak? Jadi boleh masuk. Yang ini ada lebih. Lebih nanti. Ini. Tebuk sini. Alihkan kabel ni. Tebuk. Keluar sini. Gulung. Gulung sini. Nanti masukkan je dekat ni. RS 485. Okey. Jangan masukkan. Gantung je. Satu. Buat dulu. Ini penting. Hati-hati Okey. Bab sini. Okey, sudah masuk. Alhamdulillah. Zul. Ini DC SPD. Kan? Search protective device. Ini AC out. Ya. Ini AC in. Ya. Ini Bypass. Okey. Ni abang dah beli. Ni type macam biasa, tahu kan nak macam mana kan? Ini ada yang kecil, ada yang besar. Print, kopek, ni tampal dulu. Ni tampal dulu kat sini. Baru tampal dulu, baru pasang stiker. Faham PV1, PV2, AC out, AC in, bypass. Faham? Okey. Kabel kasih masuk je cantik. Kabel ke atas jangan pasang dulu. Buat lubang dulu, fokus Bateri. Bateri ni tak sama macam yang ni lawa berat lawa Ni, bateri ni nampak berat. Berat dan besar. Berapa M ni? 160M. Clear? Ya. Kan? Okey. Ni abang dah beli. Ini kuatnya, lagi kuat dari 3M. Ni tampal banyak-banyak ni, rapat-rapat tampal ni. Tampal rapat-rapat. Tahu? Rapat-rapat. Kalau dia pandai dah adjust. Abang nak tampal dekat sini. Ni buka ni. Apa jatuh dia tu? Hari ni kena siap. Besok abang datang fitting. Faham? Besok boleh function. Ini tak sempat pun, bateri tak ada charge pun, mendung. Okey, buka ni. Fokus. Buka ni. Tampalkan dia. Faham? Kalau takut dia jatuh, letak something sendal dekat bawah. Maksud dekat bawah ni, cari sesuatu yang boleh sendal. Kayu ke. Kan? Letak kat sini. Letakkan sebagai blocking. Bagian dia punya kaki. Lepas tu, letak tampal. Jadi, kaki dia dekat sini. Dia lekat tapi dia tak jatuh. Fikir macam nak buat kreatif. Banyak custom dekat sini. Sebab apa? Banyak tak follow. Ni, kena tutup nanti. Kan? Cover tu kena modified. Abang tak nak sengit-sengit. Abang nak lawa-lawa buat. Ini pun kena modified. Potong cantik Abang tak nak buruk. Faham Abang nak lawa. Macam mana nak buat lawa, fikir sendiri. Kerja dah lama. Faham Jelas? Okey. Ini kena pakai 35mm. Faham? Masukkan macam tu. Tahu kan cara buat kan? Tahu kan? Yang lengkir dia kan? Ada. Okey, masukkan. Jangan sampai loose. Ini nak dapat susah. Ngam-ngam buat. Kalau rasa kabel pendek sangat, ikut atas. Tapi rasa ikut bawah lagi senang. Sebab atas nanti nak terus betul. Faham Pasang macam ni.
Ni. Buka skru ni. Pasal tepi sini boleh, tepi sini. Ngam-ngam sini. Janji senang buat kerja. Ataupun ni kasih masuk dulu, ikat dulu, baru faham? Macam tu. Letak blok kat bawah ni supaya dia tahan jatuh. Faham? Jelas lama pakai episode ni? Jelas. Letak sini bateri. Letak sini bateri. Letak kat sini bateri. Faham? Okey. Fokus main Kalau lupa tengok balik video main. Okey, lepas tu yang ini. Ni jangan sentuh dua. Ni besi tak boleh, bahaya besi ni. Besi tak sini. Aduh. Ni jangan hilang lah. Lepas tu ambil laser. Ambil laser. Buat lubang. Nampak ni apa? Zoom sini. AC in. Ni AC out. Betul? Ada dua kan? Ya. Okey, jadi kabel 10 boleh masuk tak ni? Dua-dua. Boleh masuk tak kabel 10 dua? Tengok. Ini dia punya max 30M. Jadi saiz kabel 6 boleh. Pakai kabel 6. 6mm bawa kan? Okey. Zoom dekat sini nampak. Output dia berapa? 34.8M. Clear? Jadi kabel 6M lepas. Dekat sini pakai 10. Nampak ni? 10. Ni 10. Faham kan? 10. Tapi output masuk ke inverter pakai 6. Jadi ambil laser. Apa nak lurus? Ambil laser. Laser. Satu. AC in. Laser. AC out. Nanti naik fleksibel. Kendur kan masuk. Faham? Fleksibel kendur masuk. Wire tak payah masuk dulu. Buat je dulu lubang. Lepas tu apa lagi? Ni PV1, PV2 nampak? Ada 4 lubang. PV1, PV2. Clear? Jadi ambil laser, mesti ada 2 lubang. PV1, PV2. 2 lubang masuk 2 wire, nanti ujung baru keluar masuk. Faham? Faham tak? PV1 satu lubang, PV2 satu lubang. Belakang ni apa? Bateri. Bateri kan? Bateri kabel dia besar. Jadi pakai dari sini ke sini tak jauh, dekat aja. Buat lubang belakang sini. Itu bateri. Faham kan? Jadi dekat sini mana marker pen ni ada. Tak apalah, sini pandang zoom. Okey, contoh dekat sini PV1, PV2. Clear dekat sini. Bateri dekat belakang dekat sikit. Bateri sini. Pasal main female dah siap. Faham pakai laser Okey, apa lagi? Tu saja. Tak ada apa dah. Betul? Ada ting kat dalam ni. Ting. Okey, ting tak apa. Ting dia, ni ting ni, ground ni. Ni ground dari luar. Pasang masuk sini. Dari sini keluar, ikut trunking sini. Yang tadi lambat, masuk sini. Sini, keluar, masuk. Keluar masuk. Biar panjang sikit tak apa. Faham Okey, jadi hari ni perlu siapkan ni buat leveling, pasang bateri punya MCB, buat lubang, keluarkan fleksibel dengan bateri. Apa lagi yang cakap tadi? Fitting, ni fitting. Farid. Ni. Nampak ni? Ni hati-hati ada power Potong satu-satu Ni jangan bagi Zul buat. Zul jangan buat tau, bahaya tau. Tengok aja Ni bahaya Zul Okey. Ini salah satu lah. Satu PV1, PV2. Faham Lepas tu yang ini. AC out mana, AC in mana? Nombor 1 AC in, nombor 2 AC out. Okey, ni AC in. Jangan on tau. AC in. Ni buat lawa nampak? Potong. Tetap juga tanda setip. Lepas dah contoh ni AC in kan. Nak pasang sini kan. Nak potong, nak masuk, setip juga satu-satu. Bertanda. Potong ni masuk. Faham AC in. AC out. Dekat sini lah AC out. Faham dulu. Bypass biarkan teman buat. Bateri masuk bateri. Boleh faham? Okey, boleh. Zul suruh dia buka ni. Dia yang senang. Ni suruh dia buka ni. Zul. Kalau saya suruh dia fitting di tepi luping-luping boleh Okey. Fitting ni yang tak bahaya suruh dia buat. Buat lawa Zul Ni masuk sini. Nampak? Masuk sini. Macam ni. Faham? Pakai kabel tight. Abang nak lawa-lawa. Faham?
Okey. Macam mana nak lawa fikir sendiri. Abang tahu abang datang lawa dia. Abang ada kerja lain nak settle kan. Okey. Ini solar punya ni ada tulis. Dia bagi Ya. Berapa ni? 20A. Okey, dia solar punya. Ni simpan ni lama punya. Ni standby. Okey. Buat abang nak ketat, jangan rosakkan benda ni. Benda ni kalau rosak susah dapat ganti, jauh dengan Selangor. Agak-agak nanti abang datang abang akan cek balik. Okey, ada apa nak tanya lagi? Lepas tu siapkan kabel ni dulu, belakang sini. Belakang. Kabel ni siapkan dulu. Jangan belaga positif negatif ni. Faham tak? Tutup dulu. Tutup dulu. Ni tutup dulu. Tutup. Okey. Tarik dulu. Ini penting. Buka balik, tarik. Lepas tu baru tutup balik. Hari ni mesti siap. Macam mana pun dia siap. Siap cepat, balik cepat. Siap lambat, balik lambat. Kan kalau sempat petang pun datang. Alright. Okey, yang ini Zen ni dia lekat kan. Lap pakai tisu, pakai kain. Okey, ni nampak dia cakap macam mana? Macam ni kan? Okey, potong lebih sikit. Macam ni. Okey, potong macam ni. Ni biar lebih kan. Skru kat bawah ni. Skru. Letak kat sini. Faham tak? Kalau macam buruk, tak lawa, letak macam ni kan. Nampak tak? Jadi ni akan letak sini. Letak sini, ni skru. Ni skru ni potong sama tau. Semua kena sama tau. Janganlah tiga rendah. Tiga sama. Okey, lepas tu yang ini potong. Potong ni. Macam ni. Nampak tak? Yep. Bila dah kalau metal kena double sided dia kuat. Letak macam ni. Macam ni. Faham? Potong. Ni bagi dia pegang aja supaya dia tak berat. Dia berat ni. Kat sini. Macam ni je. Faham? Okey. Faham Untuk dia ni skru bagi dia pegang macam ni supaya dia tak adalah pressure dia kuat sangat. Faham Okey. Skru. Ni pun skru juga. Potong sikit. Letak sini. Bagi alas saja. Modified. Lepas tu kabel yang ini tebuk. Tebuk 2 lubang pakai male female. Keluarkan, masuk terus. Lepas tu yang atas ni keluar, masuk sini. Lepas tu baru masuk sini pergi mana? Faham? Boleh Okey, buat labeling dia dulu. Dah siap kan? Baru labeling. Lepas labeling baru pasang yang ke benda dalam. Faham Mudah kan? Okey. Amin ambil video 2-3 benda sikit je, janji boleh faham. Lepas tu Amin tolong juga lah. Nanti dah siap baru ambil video. Alright. Okey. Sekarang kita dah masuk lah tadi kabel jam daripada DB ke DB. Okey, kita dah siap. Okey, sekarang kita nak buat laluan daripada DB trunking pergi ke inverter. So kat sini kita akan pasang 6 2 4 satu lagi Zul. Ni satu lagi female. Okey, kita akan pasang male female kat sini satu lagi. So ada 6. Okey, ni pun ada 6, ni pun ada 6. Jadi video mungkin tak banyak sebab saya pun turut membantu juga untuk buat pemasangan ni. Okey, lepas tu kita akan pasang battery breaker ni di sebelah luar. Okey, kita tak pasang sebelah dalam sebab dia punya tinggi tebal ni. Okey, kalau kita pasang kat sini tak dapat nak tutup. Lepas tu kalau nak modify potong panjang cerita dia. Jadi kita ambil keputusan kita akan lalu kabel bateri ni di sebelah bawah ni, kita akan tebuk. Okey, kita akan keluar kat bawah ni. So bateri kabel ni akan jadi macam tu. Okey, di sebelah luar. Jadi kita akan pasang cover trunking ni. Tengoklah sama ada macam ni ataupun macam ni ataupun tak perlu pakai. Kita tengoklah nanti. Okey. Jadi ini keadaan sebelum. Okey, ni keadaan sebelum sebelum kita mulakan tugas. Okey, Farid di atas buka trunking untuk buat laluan laluan apa kabel ni? Kabel
Kabel apa Farid ni? Kabel network. Kabel network. Kabel network ni. Okay. Jadi nantikan. Okay, jadi alhamdulillah kita punya progress sekarang ni adalah untuk tebuk trunking ni. Okay, ini untuk AC input dan output. Okay, dua ni. So dua depan ni untuk PV1. Okay, boleh nampak tak? Okay, PV1 dan PV2. Dan untuk yang belakang lubang ni untuk battery. Okay, positif dan negatif lah. Okay, so kita tanda buat marking dulu menggunakan laser. Okay, right. So selepas tu, okay, kat sini pun kita dah tebuk. Kita dah tebuk untuk letak battery breaker. Okay, nanti saya tunjuk macam mana battery breaker tu dia kedudukan dia. Alright lah. Okay, selepas tu kita akan tebuk di sini bawah ni. Okay, kita letak main female juga untuk laluan kabel bateri. So dia akan keluar pergi ke bawah. Dan kat sini ada tapak untuk breaker solar tadi, breaker bateri. So kat sini kita akan tebuk juga untuk laluan dia pergi ke atas inverter. Okay, jadi yang ini kemudian kita akan tebuk. Kita pasang ni dulu, baru kita buat ukuran untuk buat tebuk. Okay, jadi progress. Lagi satu, kita dah buka dah trunking tadi tu. Okay, yang Farid buat tadi, kita dah buka trunking. Kita dah lalu kabel network. Okay, so kita tebuk dekat sini dan akan connect dekat RS. Okay, kita akan connect dekat RS 485. Okay, jadi for the next progress saya akan tunjuk lagi. Right, stay tune. Okay, sekarang kita buat penebukan. Right, ditebuk oleh Zul Okay, itu adalah poin yang terakhir, 4 yang terakhir tu untuk trunking di belah atas lah. Okay, ni dah kita dah pasang Okay, alright, alhamdulillah. So hanya tinggal dalam DB kita nak tebuk lagi dua, yalah, setiap DB 2 lah, 2, 4, 6. Lepas tu nanti kita akan masuk battery breaker. Baru kita tebuk dekat sebelah sini pula. Okay, right, terbaik. Okay, sekarang kita nak pasang double tape double side tape di casing ni breaker. Macam ni kita dah pasang dah lah. Okay, insyaAllah ni cukup kuat untuk dia pegang breaker ni. Kita menggunakan double side tape. Okay, kemudian kita letak double side tape dekat support ni. Kita akan letak sini. Okay, dan kita akan genggam dan kita akan letak sini. Alright. So selepas settle semua ni, satu dalam kotak satu, yang tu satu, barulah kita pasang kat tempat yang tadi saya tunjuk, yang tempat kita tebuk tadi. Okay, so nantikanlah progress. Okay, alhamdulillah settle. Okay, ketiga-tiga je kita dah settle. Kenapa kita letak bahagian luar, nanti kita akan bagi tahu lah apa sebabnya kita letak bahagian luar. Okay, so kita rehat dulu, jadi kita sambung. Terbaik. Okay, sekarang kita buat penebukan daripada breaker bateri ni. Kita bawa ke atas ni. So itu adalah lubang yang terakhir untuk buat penebukan. Okay,
Alhamdulillah kita dah siapkan apa yang sepatutnya. Kita dah tarik kabel untuk BMS. Kita akan pasang ke BMS nanti. Kita akan sambungkan ke sini, gantung dulu. Kita dah tembuk lubang untuk ke inverter. Kita dah pasang, tapi kotor sikit lah, kita bersihkan. Dan kita ubah position MPCB keluar sebab terlampau besar. Bila terlampau besar susah nak maintenance. Jadi kita buat modification, kita letak keluar. Dan nanti kabel ni kita akan masukkan ke sini macam tu. Masukkan ke sini. Masukkan dan dia akan masuk ke sini. Dan lebih senang maintenance untuk macam ni. Sama juga kita dah pasang, kita dah buat lubang. Okay, sekarang kita nak buat housekeeping. Saya tak cancel dalam keadaan macam ni. Belakang kita lepas buat kerja, kita kena kemas sebab nanti selesa. Memang standard Mambayu, lepas buat kerja kita akan buat housekeeping walaupun kerja belum siap lagi. Untuk yang halus-halus ni, kalau anda zoom dekat sini, nampak tu? Ada besi kan? Semua ni tak boleh letak sini. Perlu buat housekeeping. Jadi kena pakai spek safety. Berbeza. Betul tak? Okay, bila kena bersih baru selesa nak buat kerja. Okey, habuk pakai mask pakai mask untuk elak habuk. Okey. Kita buat fitting, buat labeling. Nanti kita tunjuk lagi apa progress selanjutnya. Okey, alhamdulillah sekarang kita dah mula untuk fitting inverter tadi kita buat penubukan, kita pasang battery breaker. Alhamdulillah semua dah selesai. Lepas tu kita tarik kabel network tadi kat sana tu. So sekarang bos yang buka lah untuk inverter ni, untuk fitting inverter. Okay, kemudiannya kita akan fitting kabel bateri ke battery breaker. Right? Okay, empat bahagian dalam dia. Letak dekat tempat yang selamat. Letak bawah tu. Bawah. Dia elok.
Okey. Ni kita pasang balik. Tapi kita pasang balik sebab kita nak elakkan kecuaian. Tahu buat tak Farid? Tahu buat tak? Okey, dalam masa sama kita buat labeling tu. Tujuan dia adalah untuk kemudahan masa akan datang. Nampak okey. Ni. Sekarang dah tampal stiker, baru potong balik. Faham tak? Dah tampal stiker, kopek, letak stiker, lepas tu potong ikut ngam-ngam stiker. Tahu? Tu cara dia. Faham? Okay. Okey. Ni tulis battery 1, battery 2, battery 3. Alright? Okey, sorry, print. Tekan, kalau tak kuat tekan. Ni untuk bateri 3, 1. 3-1 Tengok. Okey. 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 So, battery 1. Dekat sini pun dia ada stiker, ada gam juga. Kopik je dua. Kopik je dua ni. Tengah. Battery 1. Nampak grade ni. Battery 1. Ni. Potong. Potong. Jangan tukar dulu. Okey, battery 1 nampak? Battery 1. Zoom Okey. Okey, ni battery 1. Nampak kat sini pula. Ini battery 1. Faham? Okey, buat. Alhamdulillah. Saya nak tunjukkan dekat anda bagaimana power padunya sistem solar yang kita pasang. Harga mahal memang berbaloi. Kalau anda lihat dekat sini, dah siap pasang untuk red face. Alhamdulillah kita dah marking. Dan ni untuk yellow face. Sama kita dah marking. Dan dah kemas. Ni untuk blue face. Kita dah marking. Dan lihat sekarang jam pada pukul 7.15 malam. Hampir 7.30 malam. Luar dah gelap. Walaupun dah gelap, pada pandangan mata, matahari dah tak ada. Maksud dah malam. Jadi, tengok ini solar. Berapa volt dia boleh generate walaupun dah malam. Walaupun dah hampir 7.30 malam. PV1, PV2. PV2 dulu. Berapa tu? 142 volt lagi. PV1 142 142. Okey, PV1 untuk inverter nombor 2 139 PV2 138. Alright, kemas tu buat cantik kemas. Inverter nombor 1 berapa? 138 PV2 137. Alright, Alhamdulillah. Kita dah berjaya menyiapkan setakat sini saja. InsyaAllah esok kita sambung. Jom kita keluar tengok langit gelap ke tak gelap. Kalau anda lihat sekarang bulan dah keluar. Bulan tu Nampak? bulan dah keluar, awan sangat tebal dan nampak pokok sana dah gelap. Awan sangat tebal, bulan dah keluar, gelap, matahari dah turun ke ujung sana. Matahari dah turun ke ujung sana. Sedangkan panel inverter
panel solar dekat atas bumbung ni dan solar punya lampu dah menyala. So, nampak dalam bilik tempat sayur tu, itu lampu solar dah menyala. Tapi panel solar atas bumbung masih lagi dapat generate power yang kuat, voltage yang tinggi, hampir 200 volt dalam keadaan dah gelap, hampir nak gelap sepenuhnya. Jom kita masuk. Dah lihat, alhamdulillah kita dah siapkan setakat ni saja. Semua dah siap, perlu ke buka. Okey, dah siap. Kemas. Semua dah siap dan kita dah buatkan slot untuk naik ke betul. InsyaAllah esok kita siapkan. InsyaAllah esok akan siap sepenuhnya. InsyaAllah esok akan siap sepenuhnya. Hari ni lambat sebab apa? Sebab kita buat custom kabel ni. Tak ada jual, kena custom, kena modification dekat kedai, lama. Dan kita dah lihat, kita buat, akan naiklah besok. Dan bateri pun dah settle semua. InsyaAllah esok kita jangkakan 100% akan siap. Stay tune, jumpa kita esok. Saya Muhammad Azizal Aziman, saya pengarah syarikat Mahbajir Masjid Mahat. Saya penulis 5 buku latihan solar terbaik di Asia, best seller selama 10 tahun berturut. Saya pakar elektrik Malaysia, saya pakar kilat Malaysia, saya pakar solar Malaysia terbaik. Terima kasih. Okey Wak, ni bawah ni masalah. Wiring ada problem. Sebab tu semalam dia trip. Bukan semalam je, dah hari tu lagi dia trip. Yalah semalam tu kamu barang tu pula. Sebab dekat bawah ni memang ada problem, wiring problem. Tapi tak tahu apa, saya tak check apa kerja saya. Nanti kalau ada rezeki nanti kita tengok macam mana. Kalau boleh tolong cubalah. Okay, jadi Wak kalau dia trip, Wak buka ni. Ni Wak, dia akan trip dekat sini. Ni yellow ni. Oh. Dia akan trip kat yellow ni. Ni. Kita gini kan? Okey, cara dia Wak offkan dulu. Yang kecil-kecil ni, yang ni dia punya. Wak on kan dia. Lepas tu Wak baru on yang kecil ni. Oh. Dia akan trip dekat sini. Ni yellow. Oh, itu satu tu yang trip lah. Dia trip. Yalah semalam tu. Lepas tu ni pun trip juga. Oh, itu pun sama. Ni pun sama. Kalau dia trip aja kan. Awak offkan dia dulu. Awak offkan macam ni dulu. Awak offkan macam ni kan. Awak offkan semua ni, offkan. Baru onkan dia macam ni. Dah onkan dia, baru buat tajuk satu. Macam ni. Ni pun ada trip juga. Ada masalah lagi. InsyaAllah petanda tu dia menunjukkan wiring kat rumah ni memang ada masalah. Tapi saya tak dapat nak check lah sebab kerja saya belum siap. Kerja saya solar aje. Saya settle kerja saya dulu. Tapi kalau jadi lagi nanti Wak macam buat macam tu. Buat okey. Ini sekarang dah boleh hidup lah. Sekarang hidup lah, tapi nanti dia trip juga ni. Ini dari followers kita. Sekilo RM45. Sebabkan followers, alhamdulillah. Saya dengar tadi mereka bagi saya RM30,000 sekilo. Wow. 4 biji ni, semua 4 biji ni. Bismillahirrahmanirrahim. Musang king. Ini boleh tinggal musang king ni. Sedap. Sedap kan? Sedap. Daripada main lambat sikit lah. Padu. Musang king mana tempat ni? Tangkap. Musang king tangkap. Baru hari ni jatuh. Tu Kuning cantik tau. Kuning cantik Okey. Kameraman lambat sikit kameraman. Rakam dulu